cantik sangat. Dia punya lebar 150 meter, tinggi 23 meter. Lepas tu dia punya dalam 13 meter, 15,000 tahun. Sekarang kan negatif kat sini. Tengok tak, nampak ais? Yo, negatif. Mount Pilatus. Nampak tak tu? Mount Pilatus. Ui, cantik betul Mount Pilatus ni, view petang-petang. Assalamualaikum. Kita orang selamat sampai ke Zurich Airport. So kali ni kami trip jalan-jalan Europe. Kita orang pergi Switzerland, Itali, mungkin masuk sekejap ke apa tu? Apa yang negara yang paling kecil tu? Vatican City. Lepas tu Greece, Turki dan balik singgah Dubai kejap. So total lebih kurang 15-16 hari lah trip kami. So hari ni baru sampai di Zurich Airport. So semalam kita orang daripada KLIA, flight pukul 9 lebih, transit di Abu Dhabi sebab kita naik Etihad. Transit 2 jam, lepas tu daripada Abu Dhabi terus ke Zurich. So pagi ni kita orang tak check in lagi. Kita akan nak pergi ke Rheinfall di Zurich. Kemudian baru kita orang akan bergerak ke Lucerne. Akan stay di Lucerne 3 malam di Lucerne. So tadi flight daripada KL okey lah 6 jam lebih, dan 2 jam transit, lepas tu 6 jam lebih lagi sampai ke Zurich. So hari ni kali ni kita orang travel berempat dengan adik ipar. Tu tengah packing. Kita orang tengah packing, nak pack balik sebab kita nak kena drop bag ni dekat Zurich main station dulu. Kemudian naik train ke Rheinfall. Lepas tu patah balik ke Zurich main station dan baru pergi ke Lucerne lah. So trip kita orang 4 orang ni memang trip DIY, tak pakai agent. Kita orang semua sendiri. Dan itulah, tengoklah kami punya trip Europe kali ni. Okay, sekarang kita orang dalam train nak pergi Zurich main station. Zurich main station. Welcome on board the S16 to Zurich Oerlikon, Zurich Main Station, Stadenhofen, Herliberg, Feldweiler. Okay, kami dari Zurich Airport nak ke Zurich Main Station naik train. So pagi ni pukul 8 ni, 7.31 lah. Tadi train 7.31 jalan. Masih kabus kat sini. So tengah Google macam mana nak sebut Rheinfall yang betul. Kami nak pergi ke waterfall. Rheinfall ni waterfall apa? Biggest waterfall kan? So kita nak pergi tengok waterfall. Rheinfall ni is a waterfall located kat Switzerland and the most powerful waterfall in Europe. Most powerful waterfall in Europe. Okay. Train S12. Second class kan kita, second class. Kita boleh naik nanti ya, bodoh. Tak kisah. Boleh. Yang penting second class. Dua itu second class lah. Nasi ni dikira apa ni? Breakfast tu? Bukan tenda breakfast. Okay. Kita orang tengok apps SBB ni senang. So nak pergi Rheinfall ni, naik dekat Zurich, turun dekat Schloss Laufen am Rheinfall. Lebih kurang 54 minit dari Zurich main station. Lapar. Kita nak makan dulu.
Ini first makanan Ritok kami buka. Kami Nasi goreng sardin. Kami Ritok masak Ritok Masak sendiri. dari KK. Sebab nak ambil gambar video. Anak nak try. Anak makan kat try. Dan nak main. Okey, macam mana? Okey, mari try nasi yang dimasak di Nogori, Sabah. Bawa sampai ke Switzerland. Kalau mak tak buka. Ini. Sedapnya. Dia ada Kena tiga- sejuk-sejuk ni. Bakar punya. Nasi goreng tom yum. Acungnya Ini tu. Chef Tam. Chef Sam. Beli nasi goreng tom yum. Dalam train ke Rainfall, waterfall terbesar di Europe. So ni dalam train, saya tengok view sikit. Train dia kosong je. Tengok train kosong. Mungkin hari kerja. 50 minit juga daripada Zurich main station nak di sini. Sekejap lagi kita tengok macam mana rupa Rhine Falls. Okey, kami dah sampai stesen yang paling antara yang hampir dengan Rainfall ni. Tu nampak dah bawah tu dia punya ni. Air terjun dia. Belakang tu yang paling power tu. Ada sedikit snowfall macam ais-ais tu. Kami nak masuk tengok Rainfall, kena beli tiket kat situ. 5 franc. Ni Rainfall platform. Sejuk. Tu dia. Licin. Woo. Yo. Oh, tu kena pergi kat situ dia kata juga tu. Tengok kat boat punya platform tu. Licin. Taklah, kena jaga-jagalah. Licin ni kat sini. Waterfall, Rainfall. Rainfall. Hebat betul dia punya tu. Licin. Licin. Maka kita bawa kan? Lepas dah lihat besi. Okey, ni sedikit fakta pasal Rainfall ni. Rainfall. Dia punya lebar 150 meter, tinggi 23 meter. Lepas tu dia punya dalam 13 meter, 15,000 tahun umur dia. Flow rate sama 600,000 liter per second. Flow rate winter 250,000 liter per second.
dah clear sikit. Tadi masa mula kami sampai, tak nampak depan. Kabus. Ini nampak clear. Kita orang nak dapatkan jalan pergi platform tu. Harap-harap jumpa. Boleh kan? Dah sampai dah platform view yang paling awesome. Ada glare lah, aduh. Tu dia. Power betul. Takut. Cantik sangat. Lama view dia. Ikan. Ikan. Sekarang kan negatif kat sini. Tengok tak, nampak ais. Yo. Negatif ni, negatif. Banyak apa? Bukan negatif kan? Tengok ni. View dari dalam train. Tu. Rainfall tadi kita kat belah mana? Betul lah. Rainfall dari di side. Nanti tadi kita belah mana? Aku nampak dari sini pula. Elok kita balik ke sini. Kan kita nampak. Tadi kita naik train ke sana. Sekarang kita orang ada dekat train station Zurich, tengah cari pintu depan. Nak ambil gambar tengok dari depan. Sebab kita orang tak duduk lama kat Zurich ni. Lagi nak pergi Lucerne. Sebelum kita tengok view dari depan. View dari dalam.
Ini dia Zurich train station. Sekarang kita orang dalam train nak pergi ke Luzern. Muka penat sebab tadi main waterfall, Rhine Falls. So ni sekarang kita orang akan ke Luzern. Di Luzern kita orang stay 3 malam 3 malam Luzern. Train dia ni banyak seat tapi semua orang duduk sorang-sorang. Jadi kita orang terpaksalah duduk dekat kursi yang tepi macam ni. Ya. Kosong banyak tapi itulah. Dah tinggal 1 seat, 2 seat. Kita orang tak duduk sama-sama lah. Okay, kami dah sampai Luzern. Sekarang nak cari bus. Kita orang akan pergi check in Ibis Regio Express 24 nach Westbrücken, Rotenburg Station, Olten, Abfahrt 14 Uhr, Gleis 9, Panorama Express 6. Petang ni kami nak pergi try Sunset Cruise daripada Sunset Cruise, Luzern. tapi tak sure nampak sunset ke tak. Breckenridge balik ke Luzern. So 2 jam setengah. Tiket dia ni actually siapa yang beli Super Saver. day pass tu dia dah cover lah sekali dengan apa? Dengan cruise, dengan train, dengan bus. So boleh pakai same pass lah. So ini pemandangan daripada Tasik Luzern. Tasik Luzern. Nice view. Cruise kat sini banyak jenis cruise sebenarnya. Itu pun cruise juga tu, tapi cruise lain tu. Tu. So tu ada jenis cruise katamaran cruise ke apa tak. So tu train station dia yang kita orang sampai tadi. So depan train station ni tempat naik cruise. So senang lah. So daripada hotel pun kita naik bus je daripada hotel ke train station ni dan juga jetty ni. So dari sini nampak gunung, tu nampak Mount Pilatus tepi sana. Sebelah sini pun nampak juga gunung ni. Dah nampak sikit lah, tadi dah nampak sikit. Tak pasti, mungkin Gunung Rigi, mungkin. Sekejap lagi nak jalan dah cruise ni. Cruise dah mula jalan. Ni keadaan di dalam cruise ni. Actually boleh makan lah, boleh order minum, kopi, dinner, semua ada. Kita layan dulu view daripada Tasik Luzern. Oh memang cantik ni. Gunung, semua gunung. Oh. Yang Mount Pilatus, yang lain tak pasti. View
Luzerne Town. Mount Pilatus. Nampak tak tu? Mount Pilatus. Ui, cantik betul Mount Pilatus ni, view petang-petang. Nice. Dia kata sebelah sini Mount Rigi tapi tak nampak kabus, tapi di side lah Mount Rigi. So sebelah sini Pilatus. Dan ada view daripada cruise. Oh, cantik. Menarik. Sebab view macam-macam view boleh nampak kat sini dalam naik cruise ni. Tadi view lain, ni view lain. Ui, sejuk betul ni. Luzerne hari ni temperature -1, -2 juga tadi. Memang sejuk betul. Kita jalan sampai ke depan tengok cruise ni. Okay, settle kami punya day 1 hari ni. Bye, thank you. Bye bye. Settle day 1. Besok kita sambung hari kedua. It's a long day today. So, time to go back to our hotel and tidur. Bye bye. Bye, thank you.